Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebuah Honda HR-V. Tadi dia leaking dia. Leaking punca daripada cover casing timing chain dengan gearbox. Detect benda tu, masalah tu leakingnya kat sini, kat tengah-tengah tu. So dekat sini kita nak tengok daripada atas sampai ke bawah, punca daripada mana, leakingnya keluar daripada mana. Masalah Honda HR-V, Honda Accord, Honda FD yang ada VTEC solenoid. Okay, VTEC solenoid dekat sini. Kita nak tengok, biasa Honda ataupun kereta-kereta lain pun ada yang jenis ada BBT sensor. Kita akan tengok kat situ. Kalau situ ada leaking daripada atas tu ke bawah, kita settlekan benda tu dulu. So macam kereta ni, dekat situ ada leaking, kita check tengok betul dia mengalir kat casing tu. Kita boleh tengok mileage dia 317,764, maksudnya 300,000 lebih. Sebab kereta ni buat daily use, family car, memang berjalan jauh. Kita recommend dia untuk buat sealant balik. Orang cakap buka balik cover timing chain tu, sealant balik, gam balik. Tapi disebabkan mileage dia dah 300,000 lebih, kita recommended untuk buat replacement timing chain. Untuk model-model Honda, penukaran timing chain seeloknya dalam 200,000 lebih hingga ke 300,000 lebih sepatutnya. So sekarang mileage dah 300,000 lebih, dah patut tukar timing chain. Balik pada gearbox pula, kalau kita nak buat settlekan leaking dia, nak kena turun gearbox. So dekat sini leaking dari timing chain dengan gearbox. So kita cakap owner, bang, seeloknya nak senang kerja, keluarkan enjin keluar, buat satu kali pada luar. So kita dapat cuci bahagian-bahagian yang leaking, celah-celah tu semua, kita dapat cuci. So owner pun proceed kita punya recommendation dengan quotation kita. So dekat sini jadi kita akan tunjuk part-part o-ring yang kita tukar, part-part timing chain kita tukar untuk settlekan leaking ni full set. Jom kita tengok. So first, untuk replacement timing chain, dia datang sekali dengan timing gear atas, bawah sekali timing chain, timing guard, slipper dia dengan tensioner. Sebab rantai ni dia akan memanjang. Contoh-contoh side effect kalau contoh kita timing chain ni pakai long life, pakai lama tak tukar, sekali dia akan bunyi kasar tau kat enjin. Ini OC timing, o-ring oil pump, tiga-tiga ni. So o-ring oil pump ni penting lah kita tukar. Tengok dah patah dah, minyak ni daripada bawah, daripada oil pump. Untuk naik ke atas, dia melalui oil pump, melalui enjin, dia ada part-part dia. So bila sini bawah ni dah fill, minyak nak naik atas tu dah jadi loose pressure, sebab minyak dah bocor kat bahagian bawah. So penting ni benda ni. Takut efek pada bahagian atas, mekanikal bahagian atas macam cam, tak ada pelincir, macam gitulah cerita dia. Kita buka bawah cover, kita buka intake, kita buka oil strainer, buka oil sump. So part-part tu semua ada o-ring dia. Macam gini kita boleh tengok o-ring mikrofon. Mikrofon ni untuk pump minyak juga ke atas. Dia kat oil sump, mikrofon. Lepas tu ni ada o-ring dia. So bila o-ring dia bocor, kalau takut bocor, jadi loose pressure bahagian bawah, minyak tak dapat naik atas juga. Sama juga macam o-ring oil sump. Ni jadi sama ni kawan dia ni. Ni kawan dia. So pentingnya part-part o-ring ni kita kena tukar. Jangan pakai kalau contoh dah lepek ataupun keras. Okey, kat sini kita boleh tengok gasket bar cover. Sama juga macam o-ring intake manifold. O-ring intake manifold ni dah lepek tau. O-ringnya dah lepek, ada angin bocor, kacau pada timing. Takut nanti kau macam-macam, terbekut ataupun check light dekat dalam meter. So penting lah benda ni. Sama juga macam o-ring throttle body ni. Throttle body dengan kat intake ni. Ni untuk throttle body. Ini untuk throttle body yang dekat intake. Ini o-ring VTEC solenoid. O-ring VTEC solenoid ni dengan o-ring dia punya solenoid atas. Ni o-ring cam lah. Kita boleh tengok location dia. Ni o-ring dekat stopper cam bahagian tepi ni. Set lagi tukar. Ni VTEC solenoid dia. Dekat atas ni ada o-ring lagi jangan tersilap. Ni nak kena buka skru 10 ni, buka. So dekat sini ada sensor, dekat sini ada solenoid dia, buka. Dalam dia ada o-ring lagi. Set lagi tukar. Takut nanti dia dah settle bahagian sini,
nanti dia tendang dekat o-ring yang dah nipis ni. Sebab pressure dah kuat. Oh, sebab o-ring tebal. Nanti dia tendang kat sini lah. Kan kita ingat nanti yang solenoid ni dah settle. Dah settle ke, jangan leaking lagi. Tapi punca daripada sini. So penting tukar sekali harung. 4 ni. Dia ada 4 o-ring. Untuk kereta ni, kalau tengok berdasarkan video yang kita bagi tu, ada leaking pada bahagian atas gearbox. Puncanya daripada o-ring ni. So location o-ring ni dekat mana? O-ring ni terletak pada stopper cam. Stopper cam yang belah kanan enjin. Kalau kita sini, belah kanan lah. Ni bahagian harness wire ni, wire harness ni untuk sambung wire injector, oil plug, starter, EGR ni kita kena buka ni. Ada skru 10 buka. Nanti ada nampak stopper cam kat sini. Location dia kat sini. Kadang-kadang kita dah buat settle bar cover. Bar cover kan, orang cakap bar cover sini ada leaking tapi sini tak leaking. Tapi orang buat bar cover. Jangan tersilap tu. Kat sini ada satu o-ring stopper cam. Penting tu. Tu nak kena buka housing dia. Kena tukar o-ring dia. O-ring dah nipis. Ni lah o-ring dia. O-ring dia dah lepih. Dia o-ring dah lepih bocor. Macam saya cerita tadi o-ring yang lain tu. Banyakkan Honda yang baru-baru memang ada situ, kat situ ada o-ring. So jangan tersilap. Kita beralih pula kepada leaking pada gearbox. So leaking gearbox tu punca daripada mana? OC flywheel sebab minyak warna hitam. Ni OC flywheel ni lah. OC flywheel ni kita tukar. OC dah shaft 2. OC toggle betul dekat gearbox. Tengok OC selector gear. Ada 5. Ni kawan dia. Ni apa? Okey, ini o-ring untuk auto filter. Sebab owner nak tukar sekali sebab gearbox dah turun. Dah lama tak tukar. Dia cakap tukar pun sebelum ni yang bawah aje. Yang belah atas ni tak tukar. Pipe oil cooler ni dia jalan 2 pipe. Kat depan tu. Okay. Oil cooler ni jalan 2 pipe. 2 pipe luar tu untuk coolant, dalam dia tu untuk minyak gearbox. Dia jalan 2 function kat situ, minyak gearbox dengan coolant. So pentingnya buat penukaran tu sebab dia ada o-ring. Okey, kita boleh tengok o-ring dia. Ni o-ring dia. Ni dengan ni. Dia ada antara minyak gearbox dengan coolant. So pentingnya kereta-kereta yang jalan oil cooler kat gearbox ni macam Honda ni, lagi-lagi CVT. Lagi-lagi CVT seeloknya buatlah penukaran filter ni dengan o-ring ni sebab dia terletak dekat situ. Setengah kereta dia tukar auto filter belah bawah aje. So pentingnya ada filter ni dengan o-ring ni. Sebab kita tengok filter ni dah hitam. Maksudnya kalau hitam, coolant takkan hitam. Dia minyak gearbox. So bila dah hitam, kita tukar bawah je, yang atas tak tukar. Abu-abu bersih masih lekat, tak tukar filter baru. Efek pada gearbox sebab gearbox ni jalan CVT. Seat belt lah paling cerewet. Untuk mileage auto filter ni 40,000 lah seeloknya.
Cerita bawa run, ada bunyi kasar tau. Bunyi macam menderu. Bila parking bunyi, bila bawa tu lagi bunyi. So puncanya daripada sini, tensioner belting. Okey, Honda ni untuk main dia ni dekat area sini. Belting pun pusing dekat sini. Yang bunyi kasar, terlalu kasar tu bunyi dekat sini. Ni. Bunyi memang kasar kat sini. Kalau contoh kita pusing ni, contoh kalau ada tekanan, ada pressure, memang bunyinya terlalu kasar. Bunyi kasar. Kenapa tak tukar bearing je? Sebab belting tu bergerak terlalu kuat. So dekat sini kita nak tengok. Sini dalam dia ada spring damper. Damper kat sini. So benda ni yang mainkan untuk duduk ataupun benda ni bergerak. Kalau contoh spring dia lembut, seloknya tukar. So macam kes kereta ni, bila dah lembut macam ni, kita cakap dengan owner siap-siap. Takut kita tukar bearing, nanti tak lama lagi dia bunyi lagi sebabkan spring ni dah lembut dalam ni. Bearing ni dengan ni, kita kena tahu kat situ. Ni owner memilih pakai brand Schaeffler. Brand Schaeffler. Dia ada dua. Yang brand yang boleh pakai Schaeffler, INA dengan original. Seloknya original. So kat sini owner pun tukar belting sekali. Sebab kenapa? Dia dah jadi gini sebab dia berminyak. Belting ni sebenarnya asalnya berminyak. Dia sebab dia dah kering. So belting ni dia punya longkang ni, PK dia dah tajam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 PK. So belting ni dah tajam. So sebab kenapa kita kena tukar? So macam kereta yang jalan satu belting yang ada tensioner untuk tegang. Okey, yang satu belting dia jalan semua all function. Ada tak macam kereta-kereta lama, ada 3 belting, 2 belting. So belting ni penting. Belting ni yang menentukan semua function-function ni. Contohlah alternator, compressor aircon, water pump. Benda ni yang control. Bila longkang di dalam, dia nak narik lagi puli-puli function-function ni, dia jadi tak kuat. Berbeza dengan kalau contoh belting ni tebal lagi. Kereta yang jalan elektronik, banyak elektronik, papat elektronik yang macam Honda, Toyota, benda ni penting. Kalau contoh benda ni kita tak ambil penting, tak ambil peduli, nanti dia kacau. Charging alternator kacau, keluarlah segala-gala orang cakap celak-celak kat dalam meter tu. Timing jadi kacau. Benda ni penting. Tengok belting ni longkang dalam atau crack ke, seloknya tukar. Jangan tunggu sampai putus. Okey, kereta pun kita dah settle, dah siap pemasangan wire, isi gas aircon balik. Owner pun dah boleh ambil sebab kita dah cuci, kita dah buat run. Kereta elok cantik, tak ada leaking lagi. Owner pun dah boleh ambil. So itu sajalah pokok saya hari ni. Tak banyak tak kurang. Semoga ilmu bermanfaat. Assalamualaikum. Bye bye.